Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Nur Cinta Iris binti Muhammad Rizam, wartawan cilik SKDH TV. Hari ini saya akan melaporkan tentang lawatan sambil belajar di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Al-Lustar sempena My Airport Care dengan kerjasama JPN Kedah. Apa tunggu lagi? Jom saksikan! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, pengurus lapangan terbang Sultan Abdul Halim. Boleh tuan perkenalkan diri? Boleh. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya Ikram Alif bin Mansur, pengurus untuk lapangan terbang Sultan Abdul Halim lah. So, pagi ini kita ada program My Airport Education Tour lah. Tujuan Education Tour ni adalah untuk kita berkongsikan regarding Malaysia Airport ni lah, sebab kebanyakan orang kat luar tu ingat Malaysia Airport dengan Malaysia Airlines ni sama. So apa yang ibu pejabat kami buat is kita adakan program education tour ni untuk bagi peluang untuk adik-adik semua belajar pasal airport lah. Orang tahu Malaysia Airlines bawa kapal terbang, tetapi siapa yang operasikan airport? Airport adalah Malaysia Airport lah. So itulah kami nak perkenalkan Malaysia Airport ni siapa. So itulah setiap tahun kami buat program ni, panggil sekolah-sekolah yang berdekatan semua tu untuk educate orang regarding Malaysia Airport lah. Apakah harapan tuan kepada murid-murid yang terlibat dengan program ni? Okey. So harapan kami adalah so that nanti masa besar nanti adik-adik semua kalau tak tahu nak bekerja di mana semua tu, bolehlah cari peluang pekerjaan dekat Malaysia Airport, sebab kami ada banyak cabang-cabang yang boleh explore lah, seperti management, operation, finance. So ada peluang. So harap-harap kita jangan stop kat sini, kita still hubungan kita still adakan hubungan, so that kalau ada opportunity apa-apa kita boleh bekerjasama lah in the future. Okay? Terima kasih Encik. Sekian saja daripada saya, Nur Cinta Iris binti Muhammad Rizam, wartawan cilik SKDH TV. Terima kasih diucapkan kepada pihak yang terlibat. Bye-bye.